Hai, selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku. So hari ni aku dah turun laut. Lama aku cuti. Okay, so game aku mula hari ni. Aku akan mula dengan trolling. Tengok, hari ni ramai nelayan yang turun sebab air cantik ni. Okay, so aku harapkan ada strike yang baik-baik lah. Alright, so kita jumpa nanti guys. Bye. Yang ni size geng. Ikan idaman geng. Alright. Ini tajam ni. Cantik tak? Tada. Strike lagi geng. Aku ingat aku strike di spot yang sama ni. Ke ikan yang sama. Lihat. Nice. Oops. Okay. Nice. Saya cantik. Dia ada lagi ni. Ingat aku kena turun cepat lah. Lucu. Strike geng. Yang ni yang ni padu sikit geng. Dua kali dia ni makan patu lucut. Wow. Itu dia geng. Oops. Kuat lagi. Woo. Nice catch. Strike geng. Apa ni? Apa ni geng? Tengok punya ronta ni macam spesies krisi ni. Dia lagi geng. Dia lagi.
Okay. Solid hook. Very good. Nice. Landuk apa ni? Okay geng, ni dia. Boleh tahan lah. Let's try. Apa ni geng? Talang. Oh, ni apa nama? Oops, oopsie. Jangan biar dia main dulu. Tongkol. Aku malah nak guna saw. Tak nak dapat ketak guna ni. Tapi rasa solid hook ni. Dapat geng. Dan itulah dia. Tongkol on trolling. Orang kata ni musim tau sebenarnya. Musim tongkol ni. Tapi aku bukan aku punya target fish lah, tapi kalau dia ada rezeki lah geng. Okay, dan itu dia. Saiz boleh tahan, memang saiz dia lah ni. Letih lah nak gulung balik line. Aku ingat aku lepaskan lebih kurang dalam 100 meter. Tapi dia ni liar sikit geng. Strike. Pakai padu ni. Kita nak paksa. Ikan ni masih kuat ni. Sakit pinggang geng. Tajam lah. Tangan aku luka. Glove aku dah buka sebab aku on the way dah balik lah. Aku nak balik ni. Sekejap Kena tarik nafas dulu. Aku rasa ni lebih kot 5 kilo. Ni solid hook. Berdarah geng. Aku tak nak dia melompat. Aduh. Memang tak salah hari aku turun hari ni. Tapi masalah cermin mata aku jatuh pagi tadi. Kuat lagi. Pak. Aduh. Okay, thank you pada yang dah menonton. Kalau korang suka video aku mancing, korang jangan lupa follow dan like lah. Kalau nak share lah, aku tak ni sangat. Tapi pada yang dah menonton, aku ucapkan terima kasih sangat. Aduh. Okay geng, aku ingat sampai sini je video aku. Dan ini adalah hasil aku untuk turun hari ni. Aku turun pada pukul 8 sekarang. Jam aku pun dah mati lebih kurang pukul 3. Laut dah mula, angin dah mula masuk. Aku punya life jacket pun terbuka. Dan hasil dia aku ingat sangat okey. Dan yang ini antara hasil yang terbaik aku dapat setakat aku dah ada revic ni lah. Okay. So
Itu je. Kalau korang suka, jangan lupa follow dan like. Dan jumpa lagi di next video. Bye bye geng. Ciao.